Hai, saya Puan Nazira binti Saiful, penyelia bagi projek inovasi ini. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Arif Al-Sufi bin Jeffrey. Nama saya Nur Dini binti On. Nama saya Nur Ali Asmira binti Alimin. Kami daripada Kolej Bukit Sinambua. Inilah produk inovasi kami. Seperti yang kita tahu, paiti merupakan makanan baba dan nyonya atau dikenali sebagai peranakan yang terkenal di Malaysia kerana keunikan masakan yang mempunyai gabungan budaya Cina dan juga Melayu. Penghasilan paiti yang berasaskan daripada kulit buah sitrus bertujuan untuk memvariasikan paiti yang merupakan hidangan makanan yang berkategorikan pembuka selera ke hidangan berkategorikan pencuci mulut. Menurut Anim Agroteknologi 2015, kulit buah sitrus merupakan komponen penting kerana kulit tersebut sedia dikupas dan juga dibuang. Secara lazimnya, kulit buah sitrus kebiasaannya akan dikumpulkan untuk dijadikan bahan pembuangan. Menurut Dr. Umi Hamidatun tahun 2023, isu melibatkan pembaziran makanan yang mendorong kepada peningkatan penghasilan sisa makanan secara berlebihan. Pembaziran pembuangan sisa makanan memberikan impak yang negatif kepada negara kerana ini akan melibatkan kos pengurusan dan pelupusan yang tinggi. Tujuan projek ini dilaksanakan adalah bertujuan bagi menghasilkan satu produk inovasi makanan yang merupakan hidangan makanan yang berkategorikan pembuka selera ke hidangan berkategorikan pencuci mulut. Tujuan projek ini juga adalah untuk mengkaji kaedah yang sesuai bagi menghilangkan rasa pahit pada kulit buah sitrus. Kepentingan kajian bagi projek ini pada individu berperanan untuk meluaskan pengetahuan dan inovasi untuk meningkatkan penelitian terhadap produk yang dihasilkan. Kepada masyarakat, pengkaji ingin memberikan pandangan kepada masyarakat bagi menarik cita rasa yang baharu dalam produk ini. Pada negara, pengkaji juga ingin memasarkan produk Zesty Bite dengan efektif bagi mengurangkan pembuangan sisa makanan yang terus berlaku di negara ini. Skop projek bagi Zesty Bite, yang pertama, projek ini bertujuan untuk menghasilkan paiti yang berasaskan daripada kulit buah sitrus. Yang kedua, menggunakan kaedah memasak, merebus dan menggoreng. Yang ketiga, projek ini menggunakan kulit buah oren, kulit limau nipis dan kulit limau kasturi daripada sisa pembuangan makanan. Yang keempat, projek ini juga menggunakan kaedah menghilangkan rasa pahit dengan menggunakan gula. Dan yang kelima, projek ini menghasilkan kulit paiti dengan menggoreng minyak yang penuh. Objektif kajian bagi projek ini yang pertama, membangunkan resepi standard bagi Zesty Bite. Yang kedua, mengkaji teknik menghilangkan rasa pahit pada kulit buah sitrus. Yang ketiga, menilai tahap penerimaan Zesty Bite. Bahan utama bagi projek Zesty Bite, yang pertama, buah navel orange. Yang kedua, buah limau nipis. Yang ketiga, buah limau kasturi. Yang pertama, kupaskan kesemua kulit buah sitrus iaitu buah oren, yang kedua, buah limau nipis, dan yang ketiga, buah limau kasturi. Kemudian, sediakan air rebusan gula dan biarkan ia sehingga mendidih. Yang seterusnya, masukkan kesemua kulit buah sitrus ke dalam air rebusan gula itu tadi. Pastikan suhu di bawah 60 darjah Celsius selama 30 minit.
Kemudian, masukkan buah sitrus yang telah dikupas ke dalam blender. Masukkan air sebanyak 200 ml dan kisarkan. Kemudian, campurkan kesemua bahan untuk penghasilan inti kastad. Yang pertama, tepung kastad. Yang kedua, gula caster. Yang ketiga, susu. Yang keempat, jus buah sitrus. Dan yang terakhir, esen vanila. Yang seterusnya, sebatikan bahan sehingga tekstur yang kental dan berkilat. Kemudian, kisarkan kulit buah sitrus menggunakan food processor sehingga menjadi kisaran yang kasar. Campurkan kesemua bahan untuk menghasilkan kulit pie tea. Yang pertama, tepung beras. Yang kedua, tepung gandum. Yang ketiga, tepung jagung. Yang keempat, garam. Yang kelima, telur. Dan yang terakhir, air. Kemudian, kisarkan kesemua bahan dengan menggunakan blender. Masukkan kisaran kasar kulit buah sitrus ke dalam batter pie tea. Seterusnya, panaskan acuan pie tea ke dalam minyak yang telah dipanaskan dan masukkan acuan pie tea ke dalam batter. Gorengkan pie tea sehingga keapirangan. Angkat dan toskan di atas redai. Dan yang terakhir, masukkan inti kastad dan buah oren berselang-seli sehingga menjadi lapisan. Zesty Bite siap dihidangkan. Takaan hasil bagi projek ini. Yang pertama, pengkaji dapat menghasilkan produk Zesty Bite dengan mengikut resepi standard yang ditetapkan. Yang kedua, pengkaji dapat menghilangkan rasa kelat pada kulit buah sitrus dengan menggunakan air gula. Yang ketiga, produk Zesty Bite ini dapat diterima dengan baik oleh responden. Kesimpulan bagi produk Zesty Bite ini. Yang pertama, projek ini memberikan satu inovasi produk baru yang dihasilkan menjadi Zesty Bite daripada bahan pembuangan sisa dan pemakanan. Yang kedua, permasalahan ini membantu kita untuk mengurangkan sisa makanan yang terbuang dan dapat mencipta satu produk untuk dijadikan inovasi. Yang ketiga, produk inovasi Zesty Bite dapat memenuhi cita rasa pada masyarakat dalam tarikan makanan hidangan pencuci mulut.